Assalamualaikum, selamat pagi guys. Apa khabar? Hari ni saya nak buat unboxing lagi. Hari ni kita buat unboxing aja. Lepas raya baru beli barang. Ni unboxing saya pula yang kali ni saya beli rak seberguna. Nak simpan apa-apa tapi yang penting dia mudah alih, ada roda. Ni dia saya beli berapa tingkat ni ya? Tak silap 2 tingkat. Dia sebenarnya kita nak letak banyak-banyak pun boleh. Yang ni saya nak letak kat dapur untuk letak barang-barang macam sabun, botol pencuci, macam-macam lah kita boleh. Kalau terpulang lah individu nak buat apa, beli orang kata rak ni. Ni anak saya tengah membukanya. Tu kita unboxing. Itu si Lia pun ada. Dia pun nak masuk juga dalam kita punya YouTube lah. Lia ni. Ni. Rak seberguna ni orang kata macam-macam lah. Kita boleh simpan. Macam saya nak simpan macam sabun, botol-botol pencuci untuk pinggan mangkuk ke, perkakas-perkakas untuk lap-lap. Saya nak orang kata nak simpan. Saya ada rak tapi rak tu biasa. Saya nak yang tertutup, lebih kemas. Ni. Yang ni saya pilih warna apa ya, putih. Putih macam nak kata putih sangat tak adalah. Dia macam putih-putih krim macam vanila tu. Ni. Dia macam plastik lemah liat. Ni. Ni plastik dia. Ni bahagian atas kot. Saya pun tak pasti ni dinding. Ni roda. Ada roda, ada 2, 4, 8. Ada 8. Ni komponen-komponen dia. Senang lah orang kata. Nak pasang dia pun orang kata memudahkan. Yang ni saya suruh anak saya yang review, yang buat. Saya tukang jadi cameraman saja. Senang. Tu bahagian pintu ke, depan ke, saya pun tak tahu. Ni. Dia hantar. Dia dah hantar dah tapi saya belum buat review lagi. Hari ni baru buat review. Kita beli, kita simpan dulu. Tu. Ada berapa ya? Nak buka dia. Okey. Dia bungkus dalam plastik lah. Harga dia berapa ya? Saya pun dah lupa lah. Beli-beli barang kan. Saya manjang lupa harga dia. Tak silap tak sampai 100 lebih kot harga dia. Dia macam-macam, banyak design lah. Ni. Kita buat satu-satu. Tu pintu dia. Pintu dia. Ni. Pintu. Dia macam pasang-pasang lah orang kata. Pasang sana, pasang sini. Dah siap. Nak masukkan dia slot dia tu. Kena orang kata ni. Letak. Okey. Ni magnet untuk pintu. Dia ada 4 atas bawah. 2 dah pasang. Ni bahagian atas. Ni bahagian bawah. Sebab itulah penting dia ada magnet sebab nak lekatkan dia. Nanti bila kita tutup pintu tu, dia terus dia berdetap. Yang ni kan mudah untuk memasangkan dia. Okey. Yang ini tangkai dia ni untuk macam kita nak mudahkan alih kan. Tu kita masukkan dia. Dia ada bagi 2 juga, slot belah sana dengan belah sini. Tu. Memudahkan. Okey. Ni bahagian tutup. Tutup atas tu. Tutup dia. Kita pasang dia sampai berbunyi-bunyi lah orang kata. Berdetap-berdetap tu. Janji dah siap. Okey. Kita terbalikkan dia. Kita nak pasang apa dia? Roda. Bahagian belakang ni ada roda. Bahagian belakang tu kita balikkan. Okey. Mana tempat roda? Ni. Tempat roda. Okey. Kita balikkan. Okey. Bahagian belakang. Roda dia bagi boleh tahan lah besar roda dia. Biasa kadang saya beli yang minggu lepas roda dia comel-comel. Ni roda dia macam roda macam walker tu. Walker baby tu dia. Besar memudahkanlah kita nak letak barang ni. Ni pun boleh juga baju ke, botol-botol macam kicap ke, pinggan mangkuk yang tak pakai kan, yang kita kata lebih nak letak
dekat kita punya rak-rak makanan. Ni boleh. Tu yang saya suka ni. Sebab dia memudahkan alih. Biasa saya nak angkat, susah. Yang ni memudahkan. Roda ni terpulang. Kalau nak pasang boleh, tak pasang pun tak apa. Ni pintu dia. Okey. Pasang dia sekejap je. Tinggal kata kita nak menikan. Nak memasang dia tu. Dia tinggi jugalah. Tinggi. Kalau kita pasang tu, dia bertingkat-tingkat. Ni. Memudahkan betul. Ni tak silap bukan 2 lah. Saya beli 4. Saya pun sendiri dah lupa. Saya beli berapa? Saya beli 4 rupanya. Saya dah beli 4 tapi saya lupa berapa saya beli. Nanti saya nak pasang-pasang dulu. Semua dah siap. Okey, nanti barulah saya tunjukkan hasilnya bila dah siap.